Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Syahman Abu Hassan. Dan kali ni aku nak share dengan korang masalah paip air dekat rumah sewa aku. Rumah sewa sublet aku, orang kata air slow. Paip direct daripada meter kan. Tapi bila aku dah check, masalah tu disebabkan oleh jom. Disebabkan ni filter ni. Filter ni kan, daripada sana, air daripada sana masuk, lepas tu sampai ke sini. Filter ni dia akan bawa ke mesin basuh, bawa ke sinki. So bila aku tengok, filter ni dah kuning, dah pekat sangat dengan karat. So jom kita kasih tukar dia. Okay, filter dia yang ini aku beli kat Tuai dapat RM14.50. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 tu. Macam murah je tak kan. So kita buka, kita tukar dia lah. Sebelum kau buka ni, kau akan tutup paip pertama. Kalau tidak, nanti air dia memang meletin-letin, melimpah-limpah lah. So aku tutup stop cock yang menghubungkan semua paip. Ini paip ni pun bila tutup, ia pun tutup sekali. Okey, kita pakai tangan. Ikut kan ada alat dia, tapi alat dia aku dah hilang, tak tahu mana pergi. Alhamdulillah pakai tangan pun boleh buka. Kau nampak apa filter dia? Color dia dah karat. Nampak? So no wonder lah benda ni air slow. So aku basuh semua bersih-bersih, dan aku pasang balik dengan baru. Tapi korang kena pastikan tau, dia sebenarnya bila kita buka tadi dia ada O-ring. O-ring ni memang yang untuk yang jenis ni dia melekat pada casing yang aku buka tadi. Kita ikat-ikat balik dengan kemas dan ketat. Dan nak pastikan dia jangan ada leaking lah. Bila kita buka nanti tak adalah meleleh. So kita try dengan bukaan. Kita check balik. Yes, betul air dah masuk. So kita tengok balik. Okey, alhamdulillah semuanya okey. Air dah masuk. So buka. Laju. Wah, air kotor dia. Sekejap. Okey guys, itu saja perkongsian aku pada hari ini. Jangan lupa untuk korang subscribe, like dan share supaya korang tak terlepas segala perkongsian DIY aku selepas ni. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.